Hello and welcome back to the Broker Podcast. I'm Hyrule. I'm Reese. And I'm Zulas. Welcome. Here we go. Itulah. Lupa. Puasa. Dah sebulan tak rekod. Tapi yang penting enjoy lagu. Carol, let's go. The bro code. Talk about the world, everything we know. Everybody. Bro code, the bro code. This is the place. Welcome to the show. Everybody, welcome to the show. Macam beat dia lari sikit Macam slow motion Macam slow motion sikit. Oh, Boleh je. Tapi sedap juga belum Tak. puasa. Dengan lemah dia. Tak. Kita punya tu pun Lagu puasa pun dia slow. penat. Macam bro code. Tapi lagu sama. Lagu sama. Ini slow motion. Tapi kalau yang biasa dengar mesti macam asal macam lain Ni Ramadan special. Betul. Marhaban special. Marhaban special. Marhaban. Sorry, marhaban lah boleh. Okay, marhaban terus. Itu dah. Tadi kita ada topik. Jadi kita topik hangat sikit tau hari ni. Apa Topik Apa cerita? pasal aku tu ramai aku rasa maybe percentage yang peminat pendengar kita yang dekat luar ni, diorang selalu mencari cerita hantu. Dan kita undang tetamu khas untuk bercerita tentang cerita hantu pada hari ni. Tapi itu tak nampak dia. Betul. Dia pakai hijau. Dia berwarna hijau. Dia belakang Ritz. Awak ada diri kat belakang Ritz. Kalau belakang ni belakang aku seram ni. Pasal aku tak nampak belakang. Ada cermin lah. Oh, okay. Dia Cek. jangan nampak lagi bagus. Nampak menyeramkan. Rambut aku nampak ni. Oh. Boleh. Tak apa, tak ada video lah. Tak ada video Okay, nasib baik. Okay. Jadi kita nak undang lah seseorang ni. Dia ada topik yang betul punya menakutkan. Cerita Ya ke? yang menakutkan. Jadi kita nak undang tetamu undangan hari ni Wah, hey. Jadi- Selamat datang ke podcast studio Sabar. kita. Belum lagi. Korang jangan kasih high hopes kat listener. Listener ingat betul-betul ada orang. Adalah. Ya, ada guest lah. Berlakon sikit lah. Alamak. Aku tak Okay, suka lagi sekali kita ulang. Jadi kita ada tetamu undangan kita yang kita undang jauh Jauh. Betul-betul jauh daripada negeri mana? Mungkin korang tak pernah dengar lah. Ada yang budak-budak pernah dengar Madagaskar. Oh yes. Yeah. Aku pernah dengar. Pernah dengar Banyak binatang Tapi pendengar kita dia bukan binatang. Ya ke? Dia makhluk. Ya ke? Dia makhluk. Okay, selamat datang ke studio Brocode Podcast Bersama Ada lah, cakap je biasa lah. Aku mana apa? Siapa cakap kau? Bukan kau. Oh, aku. Kau pendatang. Mana boleh macam itu? Oh, aku pendatang. Kenapa kau tak terus kita jaga sekali? Okay, kita ulang lagi sikit. Jangan marah pendengar-pendengar. Ada orang menyampuk lah. Dah 20 minit sih. Itulah intro dia ni. Jadi dia memang pendatang dari Madagaskar. Kita undang dia. Kita bayarkan dia flight dia semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang sangat menakutkan, kita ingin kenalkan anda dengan tetamu undangan kita pada malam ini. Belas sangat. Belas sangat. Kita ingin melirit mengundang tetamu kita yang menakutkan. Ini tak ada efek Encik suara Salah. Encik T Salah. Tak hafal. Kita apa, lupakan saja. Okeylah, lupakan saja. Semua tak kena je. Sekejap. Tepuk. Yang rosak sih kau. Tak ada dia. Sorry aku nak. Tepukan gemuruh. Tepukan gemuruh untuk tetamu kita. Encik T Heru. Welcome. Selamat datang ke studio kita. Asal Encik T Tu lah Sati. Baju hijau Apa sih? Apa kena dengan T? kecil-kecil. Oh. Yes. Apa meripis betul lah dia ni. Kau tak tahu? Aku punya mic macam lain-lain lagi lah. Okey apa? Ada gangguan Ada Kita ada gangguan oleh Encik T. Gangguan. Jadi Encik T, dari pengalaman yang Encik T ada ni, apa boleh berceritakan sikit pengalaman yang berlaku pada jam berapa tu Encik T? Tak ada. Encik T tukar suara sikit lah. Tak ada. Saya berserius Encik T. Padahal yang boleh buat suara dia habis tolak orang siap. Itulah. Bodoh. Cik,
Cik T. Tak, betul-betul lah, betul-betul. Okay. Betul. Betul. Okay. So apa cerita? Kita carry on from the last episode sama cerita hantu kan. Aku rasa pun orang pun suka dengar cerita hantu. And since kita ada cerita sikit, kita cerita lah. Yang that time Riz dah habiskan cerita dia semua. Betul. Hantu bogel. Hantu kena tarik baju. Oh ya, tengah mancing. Yeah. Kesian. Aku tak tahu sampai sekarang dia masih ada baju ke tak? Kena ada apa? Kita dah cakap apa? Ada. Ya. Mungkin ada. Dia ambil orang Macam mana member dia. Pasal campur balik. Oh ya. Yes. Aku ingat sih. Tapi tak, Walaupun tu dah berapa minggu yang tapi lalu. takut kawan dia ambil, dia tak dapat. Mungkin. Mungkin ikan paus pakai ke apa? Mungkin. Sana tak ada ikan paus. Tu lah. Oh betul juga. Ada buaya je, krokodil. Mungkin buaya pakai? Buaya putih. Itu dah Itu lain. legend. Tu buaya putih dah lain. Aku ada cerita. Okay. Tak apa, kau cerita dulu lah. Okay, kau dulu. Kau cerita dulu. Kan ada cerita kau masuk dulu. Aku ada. Kau cakap darah betul. Tak adalah, ni cerita buaya putih. Jadi aku tinggal kawasan Kalang dulu. Nampak buaya putih? Buaya putih nampak aku. Ke buaya darat? Tu banyak tu. Rasa macam Ada dua kat depan aku ni. nama tak silent phone Cik darah last morning Nasib tak keluar techno lah. Ni bukan bunyi mixer kita TB. Jadi gini, cerita dia ketika tu umur aku that time aku ingat lagi primary 4, primary 5. Lama tu. Lama. Dalam 45 tahun ago. Lebih lagi. Lebih lagi. 286 tahun. Lama. Lama gila. Lama gila. Kalang Ya, tu dulu nama dia Temasek. Ui. Sebelum zaman Jepun lah. Sebelum Oh, lama. 286 tahun. Yalah betul lah. Jepun pun 100. Jadi ketika tu aku ingat lagi mak aku ada satu tukar urut lah. Dia memang makcik ni memang kira at her age 90 plus, dia masih berjalan tau, daripada one end to one end. Dia boleh berjalan, dia Yalah, sihat, fit kuat, lah. very Dia fit umur lah. 90 plus. 90 plus. Kuat. Aku sekarang baru berapa dah ni sih, malas jalan. Penat lah. nampak lah. Okay, betul? Jadi and dia memang kira tukang sembun semua ni. Dulu ada famous Healing lah, macam healing. Apa makcik yang tu macam boleh baca-baca, Oh, sembuhkan okay. orang, pakai Okay, kiri ni semua ni kan. And that time aku tengah jalan kat sungai yang dekat Kalang. And aku ternampak buaya putih. Okay. And aku tegur lah. The moment aku balik, aku demam for 2 days. And terus mak aku cakap, ni something is not right lah. Okay, macam mana kau tegur? Kau macam tegur macam kau cakap Macam budak-budak, itu aku panggil member aku, buaya putih. Oh Gitu gitu. lah. Buaya tu kalau putih je gitu. Oh, ya. Orang tengok tak nampak. Jadi aku balik bilang mak aku cakap, kau ni jangan tegur-tegur ni kali, nampak benda kan. Orang dulu cakap gitu, jangan tegur-tegur ni semua ni. And aku cakap apa tu, yalah aku akan tapi lepas tu aku demam for 2 days. Tu yang dipanggil makcik tu. Okay. And the makcik mungkin ramai yang pendengar kita mungkin kenal juga. Maybe kalau yang tinggal kawasan Kalang, Kalang. Famous lah, okay. Famous. Dah tak ada. Dah 90 plus that time. Dia dah tak ada, dah arwah dah. Dia kan dah 300 tahun je. Oh. Yes, betul. Kalau dia hidup sekarang dah lama dah. Betul juga. 286 years ago kan. Dia jual cookies Dia ni. Dia famous. Kira kan orang kenal dia Kenal? Siapa tinggal Kalang yang kenal dia, bilang kita lah. Siapa tahu cucu dia masih buat ke. Betul. Jadi itu yang aku, lepas tu dia datang, dia baca, dia sihir dia sembuh kan. And tu yang dia nampak, dia bilang lah mak aku, dia ni dah tegur benda yang tak sepatutnya dia tegur. Tapi dia cakap insyaAllah ni lepas 1-2 hari ni sihat. Bisa aku sihat lah. Tapi by that time kau dah tahu lah pasal kau tegur benda tu, kau demam ke apa? Macam kau rasa ke makcik tu yang bilang? Makcik tu bilang lah. Sebelum tu kau tak suspect lah? Mak aku bilang, mak aku dah rasa dia macam. Jadi bila dah, mak aku pun tak nak assume. Jadi bila dia panggil makcik tu yang confirmkan lah. Oh okay. Tapi apa? And makcik aku bilang, makcik aku pula jadi. Makcik tu bilang, okay, dia ada kembar buaya. Apa dia? Dia sendiri. Dia sendiri ada kembar buaya. Dulu punya orang, kita ingat cerita dongeng Apa tu kembar buaya maksudnya? Jadi ketika dilahirkan, dia manusia, kembar dia buaya. Oh serius lah? Serius And that was a story daripada dia sendiri lah. And dia fit. Dia tak, so far makcik tu tak ada world, tak ada lah. Orang dia very straight. And dia, aku ingat lagi. Tapi bukan kembar buaya putih ke kembar buaya biasa? Aku tak ingat lah. Aku tak ingat apa buaya. Tapi dia kembar buaya. And dia akan bagi makan buaya tu. How often aku tak ingat. Tapi dia cerita dia akan kasih makan. Itu kira kembar dia lah. Macam gitu. Jadi maybe kalau aku google ada cerita ni. Mungkin maybe ada pendengar-pendengar kita. Maybe anak dia aku tahu dia ada anak, ada cucu. Interesting Interesting. Orang dulu very interesting. A lot of
things yang natural lah, kira apa dia panggil? Supernatural. Supernatural thing Yes. happen dulu-dulu punya orang. Zaman sekarang kita dah jarang. Zaman sekarang is all different Superficial. level. Superficial. A lot of sickness. Kalau dulu punya orang is a lot of supernatural. Very very first time aku dengar tu aku macam wow. Tapi aku tak pernah nampak dia punya kembar macam gitu lah, tak pernah nampak. Ya, dia bilang lah. Dia cerita ni daripada dia Kau tak sendiri. pergi rumah dia? Tapi kalau dia 90 plus mungkin buaya tu dah tak ada. Mungkin. That time dia bilang masih ada lagi. Aku rasa buaya tu mungkin macam, aku tak tahu, maybe time dia pergi mungkin buaya tu pergi sekali lah. Tapi kau tak tanya buaya dia tinggal mana? Kalang Basin ke? The last dia bilang buaya dia pindah Sentosa. Sentosa Cove Aku check AI ada lah such thing. Ada kan? Memang. Kita mitos kembar buaya adalah kepercayaan turun-temurun khususnya pada masyarakat Bugis Makassar dan Pasir, bahawa manusia lahir bersama saudara kembar berwujud buaya. Betul. Interesting ah. Then that makcik mak aku akan tahu the whole story pasal dia rapat, mak aku rapat dengan dia berbual-bual. Tapi bila dia selalu macam urut mak aku juga. At the age dia kira boleh urut, boleh sembuh. Nanti dia suka nyanyi lagu-lagu lama punya, old school punya lagu-lagu. And aku ingat sekali dia bercerita, dia ke aku should be dia perang Jepun pun. Dia hidup dalam perang Jepun. And kalau tak silap aku, dia punya adik-beradik dalam lori ke apa meletup. Jadi berkecai badan-badan semua, bom kan. And dia kutip daging-daging yang that level of keberanian. Dia dah go through that hardship. Dah macam tak ada feeling lagi lah benda-benda ni semua Dah macam dah nadi. Macam pasal dah go through a lot of things Dah go through a lot of things. That's why orang dulu ni kadang-kadang kita tak, kalau dapat jumpa orang lama, orang suka duduk dengan orang. Korang dapat jumpa orang lama, tanya ni semua ni, diorang punya love story to share lah. Tapi ni cerita aku yang aku nak side story lah. Tapi cerita yang menyeramkan tu bukan aku, Hairul lah. Tak ada, aku tak cakap cerita aku seram. Kau cakap gitu aku dah seram dah. Kau berbual aku dah seram. Belum cerita. Aku cakap cerita hantu je. Okay. Boleh dah. Tapi tadi sebelum pergi cerita aku, actually Zul kau tanya dia kan, pasal macam mana kau tahu demam tu pasal nampak buaya? Yes, tak aku tanya dia pasal whether dia dah found out sendiri atau makcik tu yang bilang dia pasal dia tegur buaya tu. Pasal dia cakap dia tegur buaya tu dia demam kan. Tak actually. Aku macam hilang-hilang Aku main mic. Okay lah. Okay. Pelan. Kau kuat sikit. Cuma kena kuat sikit lah. Actually Betul lah. Tak actually aku tahu pasal dia demam. Pasal dia tak nak pergi sekolah. Itu je. Itu tak payah demam. Tapi ni betul-betul ni bukan cerita hantu lah. Aku dulu mak aku ceritakan kan, dulu aku muda-muda, Seram sih. kalau aku tak buat homework mesti aku automatic demam. Kau Aku tak buat homework atau takut macam lah. Takut. stres sendiri. tak takut nak sekolah kan, nanti aku demam automatic. Nanti aku demam betul-betul demam lah. Bukan Kira kalau kau memang lupa nak buat homework, kira pagi kau teringat kau ada homework, kau demam lah. Yes. And then kalau either that atau aku macam atau macam example Tuesday ada art kan. Tapi aku tak suka cerita teacher tu kan. Nanti teacher tu aku macam bingit dengan dia kan, atau macam ni. That period aku bingit tu, nanti every Tuesday aku sakit. Ada interesting lah. Supernatural juga ni. Super power sih. Automatic demam tak nak pergi sekolah tau. Interesting. Pada aku macam Sekarang ada bila dah part kerja. Aku kalau boleh tak nak pergi kerja, tapi kena kerja juga. Kalau bos dia dengar ni tahu lah. Aku kalau kau tengok gambar-gambar aku kat Facebook, aku banyak zero MC award. Betul. Baik. Tak ada mama. Dia suka pergi kerja ni. Ada reason actually. Ada reason. Kalau aku sakit, aku ambil time off. Dulu banyak time off. Dulu aku macam 200 lebih hours time off. Jadi kalau aku sakit aku clear off je. 200 lebih. Kau buat apa? Kerja overtime lah. Kira kan kerja malam. Tak ada overtime pay, kerja tapi weekend, off in lieu lah kira dia panggil. Off in lieu, yes. Dulu. Rajin Sekarang dah tak lah. Kan tak rajin lagi lah. Bukan tak rajin. Dah tak ada. Dah tak ada. Pangkat dah tinggi sangat. Mana ada? Betul. Kalau kasih Kau kutuk budak-budak bawah semua mata merah. Bos ni boleh duduk ni. Susah. Okay, cerita kau apa? Nanti aku potong. Kau tengok cerita aku. Tak lah, ni kira bila aku asal kau gitu aku concern tau. Okay. Dah cerita. Cerita je. Kuat sikit sorry. Aku punya cerita bila Pak NS lah, time NS. Bila aku kat polis. So ini cerita kira kawan aku lah.
Sedih. Sedih. Okay, Aku post Bila apa dah nangis? Dah nangis. Sorry guys. Aku takut sangat. Tak kira tempat aku station ni somewhere in the north. Okay, north ada few. Dekat sangat ni. Ada dah masuk mulut. Hello. Tu dekat somewhere in the north So kita macam supervisor semua tingkat 2 tau kalau buat kerja. Satu semua kira budak-budak semua dah settle benda semua. Nanti supervisor nak, kau tu ada returns, ada apa-apa semua kan. Kita nak buat paperwork, ada email semua. So kalau kerja malam ni, NPC tu, satu NPC tu tak banyak orang. NPC, ni NPC lah. NPC. Kalau semua patrol, budak keluar, boleh jadi dalam 3. NPC tu apa? Takut ada yang tak tahu kan. NPC is Neighborhood Police Center. So macam bawah blok. Balai. Bukan. Dulu lah. Dalam NPC bukan MPP yang bawah blok. Ni yang MPP yang bawah blok. Building lah. Yang besar punya. Kalau North, kira nak guess. Yang Yishun lah. Kalau North ada Yishun. Yo Cukang. Ada Sengkang. Yo Cukang. Cus lah sama ada lah. Ang Mo Kio. Cus ada. Ada few NPC lah. Barang Kita filter. Tengok mana dah tu Okay. Lepas tu? Tak lah. Yang tahu confirm tahu kalau aku buka cerita gini. So dia kira malam kalau semua petrol semua keluar kan, maksimum kau ada at least dalam 3-4 orang kat dalam. Sebesar-besar NPC tu 3-4 orang yang tinggal Yes. Night shift lah. Kalau semua kereta engage kat luar busy. Kalau tak ada, kalau biasa berapa ramai lah? Hari biasa. Hari pagi lah pagi. Pagi ramai lah, ada office hour punya orang. Berapa orang macam ada 30-40 orang ada? Adalah. Okay. Nak imagine. Ramai sih. Malam kira senyap, boleh kira almost on duty lah kira kan. Kalau kau kira kalau supervisor keluar semua kau boleh tinggal 2 orang je kat sana. Dulu bukan macam tadi dulu lah sekarang dia macam kira kan ada team kan. Sekarang ramai lah. Dulu kan sama sekarang. Dulu berapa dulu? Tak, yang kau ceritakan ni sekarang dulu dengan compared to now sama ke? About the same lah. About the same time lah. Not that long kau kira sama. Tak ada beza. Kalau macam beza is sebelum NPC by time tu tahun 2000 tu semua kira baru ada beza. Pasal dekat MPP ada watch team. Yes, correct. Kira sekarang lain lah. So kira yang bila aku cerita ni is the newer concept. Okay. So kira yang member aku kat atas, kira dia dah malam lah. Dia seorang. Okay. Tu kira kau berani kau kat atas. Ada punya komputer dia kat atas, PC dia dah kat atas. Office lah. Office. Supervisor main office semua kat atas apa. So dia di atas, dia tengah buat kerja. Tu kalau kau pergi tempat tu malam, kau confirm seram lah. Kau tahu kau seorang je dekat tingkat tu. Kau punya members yang lain kat bawah. Kalau apa-apa dia respon. Memang dia kena duduk atas ke atau boleh duduk bawah juga? Duduk bawah boleh, tapi pasal duduk bawah bilik tu kira kadang adanya bilik dia macam takut budak lain yang pakai. Faham tak? Jadi kita biarkan kosong untuk budak-budak lain lah. Kalau budak petrol datang balik tengah break ke apa, dia nak pakai check email semua, kita kasih orang pakai lah. So jadi yang supervisor duduk atas. So member aku tu duduk atas malam ke 12 lebih ni. Dia tengah Dia tengah kat atas ni. Pasal kita ni belakang hutan tau. Belakang hutan. Okay, mana NPC yang belakang hutan? Sekarang mungkin dah tak ada hutan lagi. Okay, tak ada. Kan ada HDB. Dah naik rumah. PTO. Okay. Terus tu dia tiba-tiba dengar tapping dekat tingkap belakang. Dia kira dia duduk belakang. Macam orang ketuk tingkap lah. Belakang dia tingkap. Okay. Tu dengar tapping. Dia buat bodoh. Lepas tu dia dengar scratching. Scratching kan. Dia kat atas suara-suara tak nak dengar earpiece ke? Mana boleh, kau nak dengar kau pakai set apa? Ya. Kau punya telinga kena dengar kau pakai set. Pakai set tu lah, main music. Boleh juga lah. Tu satu, kira tu dah dengar itu tak apa. Lepas tu satu, kira okay, tu bilik satu enter, satu pintu je tau. Okay. Tak ada exit. Bilik tu kau boleh meja tak? Besar ke kecil ke? Besar. Okay. Besar gila. That means ada meja-meja lain kan, je kosong lah. Macam kau macam kau punya rumah 5 bilik ni. Aku 4 bilik. Studio. Tak, aku cakap HDB punya rumah 5 bilik, BTO. Kau pecahkan semua tembok, kau kali 2.5. Besar juga. Itu panjang lah. Besar. Tapi actually kira kan dia bukan office sendiri lah. Dia campur dengan lain lah. Dia kira office untuk budak-budak petrol. Okay. Kira kalau kau dah habis, kita dah habis shift semua, nak debriefing semua, kita duduk sana semua. Okay. Jadi tu tempat besar. Kira kalau supervisor duduk satu side. Yalah. Kira yang belakang-belakang semua, kira banyak budak-budak ada. Kalau bila nak check email semua nak apa, bila dah habis shift kan, tunggu supervisor sebelum briefing semua,
Diorang duduk kat belakang. Belakang dah gelap. Yes. So kira supervisor depan daerah ada pintu lah. Okay. So dia dengar, member aku dengar di belakang dia, belakang kat tingkap. So lagi satu supervisor. Okay, pasal dia aku bilang kau, dia satu entrance dan satu exit tau. Satu pintu je. Kau tak boleh. Okay, dan dia ada exit kau loncat tingkap lah. Oh okay. Tak ada exit lagi lah kan? Tak ada exit. Lagi satu member, lagi satu supervisor tim lain lah. Malam juga dia tengah buat benda. Tengah buat apa, sekali ada ketuk kat pintu. Dia punya kira facing pintu tau. Okay. Tapi ada ketuk kat pintu. Ketuk kat pintu kira luar tau. Yelah, kira kan kau nak, there's only exit lah kan? There's only exit. Ketuk apa dia dengar? Dengar budak kecil, let me in. Wild. Ketuk let me in. Kau nak buat apa je? Itu masalah. Kalau aku comms orang lain suruh naik atas je. Aku tak tahu apa dia buat lah. Dia bilang kita tapi aku tak tahu. Aku lupa apa dia buat lepas tu. Kalau kau buat apa Zul? Dia tak panggil. Aku confirm comms everybody come up now. Kalau semua buat bodoh je. Kan Cakap emergency lah, state emergency je. Kan nak everybody berapa ramai? 4 orang lah. Jadi 3 orang lagi. Tak boleh. Counter nak kena jaga. Tak satu lagi 2 lah. Lagi 2 orang, so aku suruh naik atas lah. Tak boleh. At least lagi satu. Kira kau punya partner. At least satu orang lah naik atas. Jadi macam aku takkan bilang cerita tau. Kau punya partner budak NS tau. Budak NS. Tak kisahlah. Kira kau busted dia. Pasti lah. Daripada aku seorang tak tahu nak buka pintu, tak boleh buka pintu, tak ada exit lain apa. Betul. Kira budak tu kalau nak masuk pintu, kalau ada budak kecil tu dia nampak dulu. Alah. Dia kau pun cabut dulu. Kalau dia tak nampak dia buka macam what happened? Dia dah kata aku keluar dengan dia turun bawah. Kau harapkan gitu lah. Tapi kalau kau dengar tiba-tiba tapak lari. Tak, the best part. Kalau imagine kalau dia bukakan pintu, yang budak kecil tu dia bukakan pintu je. What happened? Aku dah panggil atas. Dia cakap, sir, are you okay? Kalau buka budak kecil dekat depan dia yang buat suara. Busy. Dia dah busy. Tak, imagine kalau dia let me in. Ada yang degil me if budak orang tu buka pintu, what happen? Tu lah. Tak tahu, tak boleh imagine lah. Macam dia tengah tengok, macam dia panggil let me in, and kau as the officer kat atas, kau tengah tengok tu pintu. Macam ni dah apa sian ni. Tu pintu buka. Ada bunyi. Tu kira memang habis lah. Tapi tu banyak cerita drama. Atau apa dia buka pintu. Actually kalau cerita tu macam tu macam buka pintu tapi ada macam ada angin masuk. Tapi kau tak nampak. Betul. Cerita hantu gitu kan. Tapi based on cerita untuk aku lah, cerita-cerita yang orang buat movie ni semua ni based on storytell lah. Orang cerita, contoh dia cerita pas dia orang buat satu movie. That's how they create cerita hantu lah. Tapi dia tambah efek lah. Sound terkejut yang kata kan. Tu yang buat takut. Actually cerita hantu ni banyak yang terkejut yang buat seram. Yeah, suspense. Kau macam hantu tu keluar macam hello, tak takut lah, tak seram. Dia macam hilang gitu kan, hilang. Kau macam expecting bila ni jadi titik macam nanti orang tu tengok depan, kau tahu benda tu kat belakang dia. Kau imagine benda tu kat belakang dia mesti dia macam 3, 2 mesti keluar. That's why dia macam bila nak keluar. Kalau dulu budak-budak tutup mata saya, step buat benda lain. Tapi distract. Kalau cerita hantu kan, kau rasa cerita hantu mana yang paling seram? Pada aku Indonesia. Thailand seram Turkey. Serius lah? Turkey ada one aku punya favourite. Cerita tu bagus. It's a true story. Okay. And aku kan remember the name Turkey punya cerita tu. It's very good. Turkey. Aku try sambil korang berbual aku Google Kau lah. Apa? Cerita hantu mana kau suka? Negeri mana? Aku okey je lah. Mana lah tengok aku, apa Malaysia apa boleh. Tapi yang paling seram Sicin. Nama cerita Turkey tu Sicin. Seram gila. Seram. Based on true story Based on true story. Actually Indonesia pun banyak based on true story Betul. Turkey kata pasal kan? Pasal diorang banyak Sicin banyak. Aku rasa is about black magic kan, something like that. Yes. Jadi dia rabak, orang kena rabak. Last hari raya lah. Apa cerita ni famous kan? The last year hari raya. Aku tak tahu. Aku tengok few years back. Last year or the last 2 years ni hari raya. Aku cerita tu aku tengok tengah-tengah hari. Kau tengok Casper kan? Mampus. Casper tu dia dah seram Zulas. Serius? Casper kena tengok tengah hari. Dia tengok Casper je tengah hari. Casper dia punya level lah. Kau punya office tak ada apa-apa Zul? Tak ada so far. Aku dengar cerita lah. Tapi aku so far tak pernah seorang malam-malam lah. Aku pernah kena on duty malam. Dulu aku under MPP lah, Neighbourhood Police Post yang kat bawah blok kan. Aku kerja seorang tau. MPP aku ada memang dulu dia punya OC dia kena heart attack dalam toilet.
Kau bayangkan tu, kira aku masih baru saya. Aku dah duduk kat sana dah keras yang ni apa ni kalau apa. Kau nak lari mana siap? Aku tahu cerita gini kat MRT station. Aku tak tahu lah ni ada orang cerita-cerita. Maybe orang yang kerja MRT tahu lah. MRT line lama tu. Line yang hijau ke merah tu kan. One of the station tu East West. Toilet dia sentiasa lock atau tak ada orang pakai. Even driver punya toilet tu. Dia tak kasi pakai. Dia tak kasi pakai atau dorang tak akan pakai. Walaupun nak buat apa-apa tak terkencit ke kat situ kan. Dia tak akan pakai. Kencit dan slow je lah. Okay. Ada topik ke? Ada episod kita ada. Ada satu Ada boleh dengar kalau kencit. Ada pendengar kita. Oh okay. Yes, dia pendengar juga. Yang hantar anak tu. Yes, yang hantar anak tu. Kira kalau kau punya yang MRT ni, kira siapa yang kerja MRT mesti tahu sebab kau tahu. Aku tahu pasal orang kerja MRT. Pasal apa? What's the reason? Tak, dia dulu ada satu passenger bunuh diri kat dalam. Wish. Jadi selalu kalau orang pergi pakai dah banyak kali lah driver pakai dengan driver lah. Dulu driver kan. Considered MRT driver kan. MRT driver. So orang pakai toilet tu selalu kena kacau. So dah jadi pas toilet tu tak pernah orang pakai lagi lah. Same goes for satu sekolah ni. Aku boleh kasih area lah tapi tak bilang sekolah mana lah. Kat Bukit Batok, it's a primary school. Tingkat 4 tu toilet tu sentiasa lock. And sentiasa tak orang boleh pakai. Tu pasal ada budak bunuh diri juga kat sana. Primary school. Jadi kat sana tu selalu budak-budak kena kacau. Dia macam tengah nak ni ke apa kan, tengah nak buang apa, benda tutup lampu. Dengan cerita lah dulu. Jadi sekarang forever lock toilet tu. Tapi tak boleh bilang primary mana, tak ada orang masuk sekolah tu. Sekolah tu tengah famous. Masih famous. Kalau famous tahu Kalau adik ipar aku ada cerita. Dia kerja town council. Jadi aku tak nak bilang location mana Jadi diorang dah warning, jangan pergi tingkat ni. This level aja jangan pergi. Elak, skip. Level Level aja skip. HDB. This level kena skip. Jadi this bangla, aku tak ingat dia play story, tapi aku ingat that bangla tu dia sapu bersirak, daun-daun bersirak. Jadi dia sapu bersirak balik. Dah sapu bersirak balik. Jadi dia call lah. Dia call tak tahu apa dia cakap. Dia komplain, dia bingit. Dia cakap, aku dah penat sih bersihkan tempat ni. Nanti kau kat mana? Aku kat contoh, aku kat tingkat 6 lah, kat ni blok. Dah gerak. Semua dah cakap dia, jalan. Don't go there. Tak ada, kotor. Jalan je. And till today they have to skip that level. Aku tak tahu kat sebelah mana. Tapi ada residence lah tinggal. Tak ada. Dia that level tu tak laku, ada satu macam dia banyak kosong lah. Aku ada satu lagi cerita. Dia macam rumah rental je. Aku ada satu lagi cerita. Adik aku tak bilang blok mana juga. Nanti lepas ni kau tanya dia. Aku ada cerita tapi kau ceritakan dulu. Boleh. Pasal HDB juga. Jadi ni experience aku. Jadi aku tengah buat house viewing. Okay, aku tak boleh bilang kat mana lah. Okay, bilang lah. Tak boleh. Jadi house viewing ni aku tengah buat lah. And East, West, North. Rumah tu kosong for many years. Rumah tu dah kosong. Rumah ni spesifik lah. Rumah yang aku tengah jual seller ni lah. Dia kosong for many years. Aku dah datang berkali-kali lah. Buka pintu, tutup pintu. Banyak sangka tu kali. Dia nak jual delay. Banyak kali sangka. Jadi dah dapat confirmation untuk jual after maybe 1 year plus. Imagine lama tau. After 1 year plus, okay lah. Happy, aku datang view time, tak fikir apa-apa. At one aku ingat maybe the third round of viewing, tak salah aku Mungkin third round of viewing, aku tengah ada dalam maybe 7 to 8 group of viewers. The first group yang datang tu, dia datang, aku ingat husband and wife, agent dia dengan anak dia ke, the wife is a Thailand lady. Diorang masuk, terus keluar balik. Lincah apa? With the experience yang aku ada, yang terlalu mak aku dah nasihat ni semua ni, cakap alamak, ni mesti ada yang tak kena tau. Yelah. Jadi aku order, aku jalan order, aku habiskan viewing, aku lock pintu semua, aku jalan. Malam lah? Yang kau pergi tu, yang malam tu? Sebelum maghrib. Okay. Like 6 plus lah. And lepas tu aku call the seller. Aku message dalam group lah, aku tanya diorang kira dia rumah waris lah, parents diorang. Jadi bapak dia masih hidup. Macam itu lah, ada rumah orang tua. And aku tanya dia, aku nak tanya kau, rumah korang ada apa-apa tak? So dia belum reply lambat. Aku pun message agent tu lah. Agent tu call aku, bro, I tell you but paisi dia cakap, jangan marah ni aku bilang kau kenapa cepat? Pasal aku pergi seller tu dia nampak. Jadi bila dia masuk, dia dah nampak lah. Kau bilang aku rumah tu kosong.
dia nampak ada orang tua tengah diri kat ujung. Aku cakap, Tapi kau tak nampak ah? Aku tak nampak. Oh, nasib baik. Alhamdulillah. Dia boleh nampak. Dia punya Thailand lady. Jadi dia dah nampak tu yang terus dia belah. And terus aku confront, aku terus tanya aku punya seller. Terus dia adik dia bilang aku, "Oh, abang aku tak langgar apa-apa Cakap alamak. Kacau betul aku cakap. Betul kau continue ke tak jual rumah tu? Continue. Tapi aku berbual abang dia luar. Aku cakap abang dia. Abang dia cakap, okay, ni aku nak bilang pasal bapak aku ada Barang. saka lah. Oh, okay. So tu yang dia stuck tak boleh meninggal, sangkut lama sakit dia lama sangat. Tapi tak kacau. And diorang adik-beradik dia gaduh. Jadi abang dia lagi tu tengah attack rumah tu juga, taruh benda lah. Oh. Aku cakap busy saya, korang tak bilang aku. Tapi dia jual lah rumah tu. So tapi dia bilang aku, kau jangan risau, dia tak akan kacau kau. Dia tak akan affect kau punya. Tahu tapi macam mana Kira kan orang, kalau kau jual rumah tu, orang yang beli tu sedih je. Betul. Tak kacau. Tak, dia tak kacau lah. Tapi macam tak, seram lah. Dia tak ada lah kira. So tu yang dia bilang So lepas tu aku dah let go lah rumah tu lah. Kau let go ke kau jual? Dah jual lah. Okay. Dah jual. Oh, ada orang beli sebenarnya? So far tak ada komplain pun, dah bertahun-tahun. Kau tak call orang tu? Jangan lah. Tapi so far Alhamdulillah dah bertahun-tahun. Kalau dia dengar, dia ni lah yang jual aku. Dia ni main kerja punya. Dah lama ni aku cari. Kalau rumah korang yang Kak Bishan ni, yang ni buat tempat sembah. Betul Bishan. Tapi itu memang very kira menakutkan. Tapi the seram is not just aku, pasal aku ada anak. Kalau aku balik, aku tak nak benda tu ikut apa kan. Yes, tu yang aku jadi risau lah. Jadi aku check seller confirm ni semua ni. Aku baca-baca, aku relax lah. Kat luar aku lama, aku pusing dulu, lama-lama kat luar. Tengok macam dah okey. Orang lama gitu Diorang macam tak, jangan balik terus. Jangan balik terus. Kau jalan dulu. Pusing-pusing, lepak dulu. Okey, clear tu aku naik. Tapi Alhamdulillah semua tak ada apa-apa. Tapi apa rasional dia? Apa rasional dia? Oh, jalan-jalan tu. Macam jadi kau tak macam bawa balik terus gitulah, dia ikut terus. Dia macam kau jalan-jalan benda tu penat. Jadi ada macam jalan jauh dia ni malas tak ikut lagi. Maybe dia nak kau tapi tak boleh dapat. Aku nak fahamkan je dah. Pasal aku tak faham. Sekarang tak rasional lah. Untuk pendapat aku, dia tak boleh attack kau lah. Tapi kadang-kadang budak-budak ni very fragile, lemah. Diorang terlalu easily, certain kids ni diorang senang kena. Itu pasal diorang kira ikut kau balik, tengok siapa diorang boleh attack lah. Yes. Pasal mungkin yang itu kau cakap ni kau punya kliennya bapak punya saka apa barang, jadi dia interested in bapak dia je. Dia tak ada apa-apa. Dia tak interested yang korang-orang luar semua, dia tak interested. Tapi correct. Tapi cerita ni sama juga dengan aku punya kawan. Dia kerja jual beli rumah juga. Dia pernah cerita dengan aku pasal dia kena panggil ustaz. Pasal ni klien dia dah bilang dia terus terang. Rumah tak gerak. Pasal rumah dia ada benda, aku tak ingat benda apa, tapi macam ada benda. So dia panggil ustaz apa dia juga panggil, datang rumah baca-baca dulu lah. Dia dah tak jual rumah tu for many years tau. Dia nak jual tak jual-jual. Lama. Tapi dia bilang apa, dia dah last dia percaya kawan aku ni. Terus dia cakap ni dia cakap apa, boleh jualkan nak. Tapi bilang ada benda ni kat rumah dia. Pasal benda kacau ke? Benda ada barang aku tak ingat, aku tak tahu. Bukan dia punya T ke P ke tak tahu tapi dia kata dalam rumah dia ada. Jadi kawan aku ni dah. Tapi yang seller punya ke mendatang? Rumah dia mendatang datang. Aku tak tahu macam mana cerita tapi dia tak bilang full detail. Tapi kawan aku ni dia tak nak continue. Dia tanya aku nak continue ke tak Tapi dia dah cat, dia dah buat balik dah make effort semua kan. Tapi kalau dia jual macam rugi lah. Yalah betul. Kalau dia lepaskan let go rugi lah. Jadi dia jual. Lalah dah panggil ustaz pun boleh jual. Tapi dia besok kos terpaksa lah. Yalah have to kan I mean kau tahu ejen kau tahu aku tak, mesti ada cerita-cerita gini kan. Banyak ejen mesti ada dia punya story to tell semua ni. Tapi ada satu cerita ni yang aku go back to HDB tu. There's a blog, aku pernah nampak keluar TikTok story ni. Tutup kat Bedok Reservoir. Aku tahu mana tu. Tahu dekat gila dengan aku kerja. Jadi tapi peliknya dia cakap dah tahun-tahun ini terus ada cerita kat TikTok keluar sekejap within one day dia kena tarik cerita tu. Tak tahu salah. Serius lah. Aku tengok ni the next day tak ada lah cerita tu. Lepas tu cerita tu pasal lah rumah tu kirakan the whole block. Kalau yalah, aku rasa aku tahu lah. Tapi sekarang dah lama. Tapi sekarang rumah tu dah ada balik. Ya. Mungkin dia dah dah panggil. Ni nanti kita discuss
Off air. Yang tahu-tahulah boleh check blog mana kan. Betul. Talking about ni sebelum aku conclude talking about viewing kan, aku ingat abang aku jadi dia buat apa, dia pun agent rumah kan. So dia pergi dia dengan partner dia that time So dia bilang dengan partner dia, okay ni rumah ni dekat ni, aku bilang ni kat Ulen. Kat Ulen ni kau pergi naik tingkat 8, kau ketuk seller tu nak kau paskan dokumen dekat seller ni Kau kena pas kat tangan seller tu Kena pas kat tangan, jangan taruh sembarang. Okay. Kawan ni memang excited. Baru nak agent. Jadi ni lama cerita, dah lama. Aku rasa more than 17-18 years ago. Lama. Lari dia lagi datang balik penat berpengar-pengar. Bila abang aku, cakap pasal siul lip dia rosak habis macam mana kau naik? Aku naik tangga. Habis aku tak ada orang buka. Kali dia abang aku drive out, abang aku bilang dengan dia, kau tak tengok ke tu blok semua dah kosong lah, dah nak roboh punya blok. Abang aku kacau dia. Bodoh-bodoh kan dia. Blok tu dah nak roboh, satu orang pun dah tak ada. Dia pun lari naik tangga. Betul-betul naik. Dia naik tangga. Tak baik satu. Perangai tak baik. Dia naik tangga dekat lapan. Bully sih. Abang aku suka kacau. Jadi itulah. Budak tu masih agent tak? Ada tak agent. Menyesal lah. Pasal abang kau ada chance. Tak ada. Aku rasa dia tak pass dia. Yang test. Dia after the implementation of the new RES tu banyak orang tak pass kan. Tapi masih kontak tak? Kawan. Kelakar. Jadi itu yang satu cerita yang untuk aku yang kelakar lah, untuk kita perlu ending kan. Jadi kita lupakan apa yang kita dah cerita yang sebelum ni kan. Jadi Zolas. Kita dah sampai ke akhir podcast kita. Terima kasih kerana sudi mendengar kita di Spotify. Dan jangan lupa subscribe, share, like di Spotify dan YouTube. InsyaAllah in future kita ada di Instagram, TikTok, apa lagi dah? Only kan? Dan pada jangan lupa kalau ada komen-komen nak dengar cerita ini lebih ke, nak dengar cerita itu lebih ke, atau ada komen cerita-cerita kurang ke yang kita boleh ceritakan, just PM kita atau DM kita. Boleh. Di kita punya Spotify ke atau YouTube ke. Itu boleh DM ke? Atau personal kita lah. Personal kita pun boleh kenal kita kan. Dan kita jumpa lagi di episod akan datang. Dan selamat berpuasa. Selamat berpuasa semua. Selamat malam. The broke code. Yeah, we chill, laugh and share our load. Broke code, the broke code. Reds, Zulaz, Harold, let's go. Broke code, the broke code. Talk about the world, everything we know. Broke code, the broke code. This is the place, welcome to the show.